Semua tentang buah-buahan. Epal, buah bulat, merah dengan daging putih berai dikenali sebagai epal. Oren. Oren ialah buah sitrus dengan bau serpihan dan daging berai. Pisang. Ia adalah buah yang panjang melengkung yang mempunyai kulit kuning tebal. Lemon. Lemon adalah buah sitrus kuning yang tumbuh di atas pokok kecil. Ceria. Ceri ialah buah kecil berwarna merah bulat yang boleh menjadi manis atau masam. Strawberry. Strawberry ialah buah merah lembut yang berkembang pada tumbuhan yang rendah. Buah pir. Pir ialah buah berbentuk titisan air mata yang boleh dimakan. Ia biasanya berwarna hijau atau kuning. Mangga. Mangga ialah buah kuning yang manis dan berai dengan bentuk memanjang. Anggur. Anggur adalah buah kecil manis yang mempunyai warna hijau dan ungu. Terima kasih. Saya harap anda belajar sesuatu